Pilihan raya kecil Dun Air Kuning bukan sekadar pertarungan politik tetapi juga mampu mengubah corak masa depan sesebuah komuniti. Pada 26 April 2025 ini, dari anak muda hingga ke warga emas, harapan mereka akan diterjemahkan dalam bentuk undi. Jom kita dengar apa kata mereka. Dekat area Air Kuning ni, susah sikit untuk dapat peluang tu sebab tak banyak kedai. Kalau nak kerja pun kena ke Kampar, tak pun ke Tapah. Itu pun bagi kami jauh lah. Dulu kita bas tu ada kerap setengah jam sekali adalah pengangkutan awam. So sekarang ini dah 1 jam, 1 jam setengah. So untuk nak keluar, tiba-tiba nak keluar ke peluang teksi pun kurang. Pengangkutan memanglah kita amat mengalukan lah. Kalau kita dapat mengatasi masalah untuk anak yang ke sekolah ke atau emergency ke, susah sekarang. Dulu kan ada KTM sini, memang banyak tempat ni memang maju. Sekarang KTM tak ada lah macam dulu, dah sunyi dah. Kalau boleh bikin sini college ke apa, kasih majukan balik, bikin orang sini kampungnya senang sikit, kerja pun banyak, kasih orang senang sikit lah. Kalau untuk kita orang yang peniaga ni, kita orang mestilah nak macam banyak lagi peluang, macam banyakkan event, lepas tu banyakkan lagi macam peluang untuk kita orang dapatkan macam dana ke apa ke yang untuk luaskan lagi kita orang punya ni lah, luaskan lagi perniagaan. Kalau boleh event tu bagus jugalah, sebab kalau event banyak kita orang ni boleh join ramai-ramai, so lagi ramai lah orang kenal. So orang boleh tahu masa kewujudan kami yang dekat Tapah ni, geng-geng kopi ni orang tahu tak. So senang lah, kita orang ni keluar jumpa orang, bukan mengharap orang datang ke kedai je. Dari ladang hingga ke sekolah, dari pasar hingga ke jalan, suara rakyat bergema dalam diam. Kepada calon bertanding, koma udah sedia ke belum? Ini suara mereka. Jangan biarkan ia hilang dalam janji.